Dr. Mazhar adalah antara orang yang pertama yang membangkitkan isu GISB ini secara terbuka. Walaupun isu ni dah lama, saya rasa siasatan dah dimula sejak 5 tahun yang lepas, ada aduan telah pun dibuat dan sebagainya. Tetapi yang meletupkan isu ni antara dia adalah Dr. Mazhar. Dan saya difahamkan bahawa Dr. Mazhar sebenarnya dah lama khawatir tentang isu ni dan juga kultus-kultus lain, pentaksuban yang lain. Tetapi ada orang yang datang jumpa, bentangkan kepada doktor benda ni, dan rentetan daripada itulah benda ni telah pun jadi satu isu kepentingan umum sehinggalah berlaku serbuan dan sebagainya. Mungkin sebelum kita pergi mendalam isu kaitan dengan ketaksuban, kultus dan sebagainya, doktor ceritakan sikit